Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang kenduri arwah. Saya sentiasa akan buka dari tiap-tiap tahun tajuk ni. Pasal apa? Pasal benda ni masih berleluasa berlaku di dalam negara Malaysia. Terutama sekali apabila ada golongan asatizah mempertahankan kenduri arwah. Yang duk pertahan kenduri arwah ni bukan kita tak tahu puak mana, puak-puak yang sekutu dengan Syiah juga. Sebab dalam Syiah kenduri arwah adalah satu perkara yang dituntut. Tapi dalam kitab umat Islam, kenduri arwah tu adalah bid'ah. Ada satu ustaz yang tak ubah cerdik, dia kata apa? Ada satu khaul kenduri arwah. Dia gunakan khaul tu untuk batalkan khaul-khaul yang lain termasuk dalam khaul mazhab Syafi'i. Tapi mengaku mazhab Syafi'i. Inilah orang kata ustaz ulama su. Mengaku mazhab Syafi'i tapi dia tak ikut pun mazhab Syafi'i. Ramai asatizah macam tu di Nusantara. Hari ni kita akan tengok kitab yang telah diterjemahkan oleh JAKIM. Ni kitab ni, Muktamad Mazhab Syafi'i. Yang versi JAKIM yang ni, versi JAKIM kena beli 690. Kalau versi saya ni boleh tengok kat saya punya ruang description. Kita tengok pada muka surat 649. Kita tengok bahagian yang saya telah petakan tu. Kita tengok sama-sama. Ini daripada mazhab Syafi'i, bukan daripada Wahabi, daripada mazhab Syafi'i sendiri. Muktamad mazhab. Kalau muktamad mazhab pun hampa tak ikut, tu aku kata hampa bukan mazhab Syafi'i pun. Wayang je lebih. Okey, kita tengok sama-sama. Bid'ah dalam urusan jenazah. Manusia telah mengada-ngadakan beberapa perkara baharu dalam urusan jenazah yang merupakan bid'ah yang dilarang dan wajib dijauhi serta dihindari. Antaranya membawa karangan bunga bersama jenazah. Yang ni memang aku tak setuju. Sebiji-sebiji macam agama yang bukan agama kita. Saya tak boleh sebut. Sagi sebut dia kata kita cuba nak menghina agama lain. Saya tak ada niat yang macam tu. Kita tak mau hina agama orang lain. Kita kira adalah agama kita saja. Ini bukan ajaran daripada Islam. Bawa karangan bunga ni bukan ajaran Islam. Ini adalah bid'ah yang haram kerana menyerupai perbuatan orang kafir, disertai pembaziran harta dan unsur bermegah-megah. Siapa yang buat ajar macam ni? Siapa lagi puak-puak Habib? Contohnya yang ni. Yang ni dan yang ni. Tapi duk rasa wali syurga situ puak-puak ni. Buat perkara bid'ah, klaim keturunan Nabi, rasa ahli syurga. Pengikut kena cucuk hidung pun percaya. Ni Tuhan bagi kita otak suruh guna, bukan suruh jadi bangang tau. Yang hampa duk pikut puak-puak Habib tu buat apa? Depa sendiri pun tak tahu bila depa mampus jadi menentang hampa, depa tak tahu. Hampa duk harap dengan puak-puak setan ni. Puak-puak tu bukan dia tahu apa tu. Ingat bila mereka mampu, mereka boleh nak jaga diri mereka ke? Sebab tu kena baca Quran. Kita kalau di akhirat, kalau kata dosa kita ni nak letak kat mak kita pun kita sanggup tau. Ni sembang nak bagi syurga kat orang, tak usah sembang lah. Sebab tu aku kata kena baca Quran. Hampa dengar tak puak-puak bid'ah? Sebab tu kena baca Quran, bukan jadi bodoh, bukan jadi kena cucuk hidung dengan orang. Kita tengok lagi. Membina binaan di atas kubur di dalamnya atau menghiasinya termasuk dalam larangan syarak. Ni perangai puak-puak ni. Perangai puak-puak setan ni. Ajak benda yang bukan dari Islam buat masuk dalam Nusantara. Hak ni lah hak yang Nabi duk ajak kita ni. Hak yang duk mimpi Nabi mai duk ajak datang ni. Aku bukan kata marah apa, aku geram bila bangsa aku dan saudara seagama aku ditipu oleh ustaz-ustaz setan ni. Padalah dengan yang bangsa aku yang seagama dengan aku ni pun kena cucuk hidung juga. Duk ikut orang-orang macam tu. Quran Allah Ta'ala buat turunkan, hadis Nabi dah tinggalkan untuk kita, tapi hampa malas membaca. Allah Ta'ala perintahkan untuk kita membaca, tapi hampa tak mau membaca. Hampa nak dengar juga daripada wali-wali setan tu. Lepas tu hampa jadi sesat lah. Bila hampa terlampau duk ikut wali tu, sampai satu hari nanti aku takut Allah Ta'ala tutup pintu hati hampa. Aku bukan kata nak marah, aku kesian kat hampa. Puak-puak bid'ah
Dengar aku nak kata aku bukan kata nak marah kat hampa. Aku nak marah kat hampa buat apa? Tapi aku tengok hampa aku kesian. Aku sebagai satu orang tua, aku dah lalu dah benda-benda macam ni. Aku tak mau hampa jadi macam tu. Kita tengok lagi. Meratap atas kematian perkara yang ditegah. Yang ni tak apalah. Sekarang dah tak ada. Yang last sekali, keluarga si mati sibuk memasak dan mengumpulkan orang untuk makan selepas kematian, sama ada pada hari kematian, selepas seminggu atau selepas 40 hari. Tahu tak, benda-benda macam ni bukan amalan orang Islam. Tak apa, nanti aku buat lagi satu video aku tunjuk. Amalan 7.40 ni juga dilakukan oleh non-Muslim. Hampa nak mengaku Islam macam mana? Bila orang Islam menyerupai sesuatu kaum, kita adalah bahagian daripada kaum tersebut. Kalau kita buat perangai orang kafir, kita pun macam mana? Jawab sendiri ya. Okey, kita tengok yang last sekali. Yang sunnah ialah kerabat si mati dan jiran-jirannya menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari dan malam kematian mereka. Ini selari dengan hadis Jabir. Bila puak-puak asatizah ni pergi luar negeri, konon-konon dia dah ada tiket untuk balik buhung orang dalam Malaysia. Sedang tak hampa asatizah? Setiap kali hampa mengeluarkan perkataan yang menyesatkan, tunggu kedudukan hampa bila mampu esok. Aku tak ada sijil, aku tak pandai, tapi aku takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Tapi hampa mengaji makin pandai, makin berani dengan Allah Ta'ala. Hebat. Hebat. Dan kepada sahabat-sahabat daripada Sanjawa, aku nak kata kat hampa, kalau hampa tak mau berubah hari ni, terpulang. Aku takkan paksa hampa berubah. Sekurang-kurangnya aku dah tunaikan satu tanggungjawab untuk diri aku, yakni menyampaikan kepada hampa, supaya bila aku dah mati esok, aku tak dipersoalkan adakah aku menyampaikan apa yang aku tahu. Sekian, Assalamualaikum.